Tengok pokok-pokok cili saya ni, cantik kan? Ada yang panjang, ada yang purple, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang merah kan? Macam-macam colour kan? Memang cantik kan? So, pokok cili ni, saya jadikan dia sebagai pokok cili khasan dan boleh makan juga. So, ramailah bila orang datang di farm saya ni, ada orang tengok pokok-pokok cili saya ni, dia orang tanya saya, "Bos, beli mana ni?" Betul tanya. Benih pakai apa ni? Okey, macam ni lah. Okey, saya tak jual sebab memang saya tanam sendiri yang ini. So, jadinya saya sharekan saja dengan semua orang yang tengah like, tengah menonton video ni. So, saya beli benih cili yang macam ni. Nampak tak ni? Rainbow cili ni je. Ini saya beli ni. Nampak ni. Ni, kita tanamkan dia. Lepas tu, jaga dia. Yang penting air dengan baja. Kena jaga betul-betul baru dia jadi macam ni. Tengok ni. Cantik kan nampak ni? Cantik ni, nampak ni. Baja ni tak berhenti-henti baja tai ayam. Ni baja tai ayam ni. Ni semua baja tai ayam ni. So, baja tai ayam dengan tanah, kita pakai kokopit. So, kena sentiasa lembap, apa semua. Yang penting sekali, matahari kena direct. Nak jaga pokok cili rainbow ni. Okay, simple saja. Siram, baja kena konsisten, matahari kena direct. Korang akan dapat hasil yang macam ni. So, kena sembuh jugalah racun serangga. Sebab bawah-bawah daun ni kadang-kadang ada kulat-kulat, hama-hama apa semua tu kan. Okay, simple saja. So, kalau korang berminat, nak tanam pokok cili macam saya ni, dia punya benih dia ni, saya beli dekat TikTok je. Korang pergi tengok, saya letakkan beg kuning kat situ, harga dia tak mahal. Tapi kalau korang pergi nursery, satu pokok ni, kalau pasu besar macam ni, korang jangan pelik harga dia sampai 20 lebih. Tapi yang ini korang tanam, simple saja. InsyaAllah nanti next video, saya buatkan satu video khas, cara nak tanam cili ni. Sebab cara nak tanam cili ni, dia ada step by step dia. Dia tak boleh pakai tanah biasa. Dia kena pakai tanah khas untuk semai biji dia. InsyaAllah nanti korang tengok video yang lain. Tapi yang ini, kalau kau tanya saya, benih apa yang saya beli, benih apa yang saya pakai, ni benih dia. Kau tengok ni. Keluar lagi bunga-bunga halus. Yang ni kau nampak tak? Nampak tak bunga-bunga halus dia tu? Okay, sini semua putik-putik baru ni, nanti dia akan keluar cili-cili baru. Nampak ni semua meritip naik ni. Nampak? Naik semua bunga ni. Ni anak-anak dia, kau tengok ni sini. Sini. Nampak tak? Nampak ni. Semua ni. Naik semua cantik semua sekali ni. Ini pasal baja. Ini pasal baja. Nanti saya ceritakan topik pasal baja pula. Baja apa untuk maintainkan dia. Untuk tanam, nanti satu video lagi. Benih jenis apa? Ini benih dia. Rainbow cili. InsyaAllah. Tengok dekat beg kuning. Berbaloi. Okay? Assalamualaikum.